Setiap pagi, langkah pertama selepas bangun tidur, rasa macam kaki sendiri bukan kaki kita. Ramai ingat itu perkara biasa bila umur makin meningkat. Tapi sebenarnya rasa tegang, lenguh dan tidak selesa pada lutut, tumit atau kaki selepas bangun tidur boleh berlaku kerana sendi dan otot yang lama tidak bergerak sepanjang malam. Sebab itu, ada yang terpaksa duduk dulu di tepi katil beberapa minit sebelum mula berjalan. Ada juga yang terpaksa pegang dinding atau kerusi untuk dapatkan keseimbangan. Bila keadaan ini berlaku setiap hari, aktiviti mudah seperti ke dapur, solat subuh atau keluar bekerja pun boleh terasa mencabar. Sebagai ikhtiar harian, ramai memilih menggunakan Pro-Dex sebelum tidur atau selepas bangun pagi. Dengan gabungan getah kuda, Boswellia serrata, minyak serai wangi dan bahan-bahan terpilih lain, Pro-Dex memberikan sensasi hangat yang membantu memberikan rasa lebih selesa pada kawasan yang bermasalah. Teksturnya cepat, meresap, tidak melekit dan mudah digunakan setiap hari. Kalau setiap pagi langkah pertama terasa berat dan tidak selesa, jangan tunggu sampai aktiviti harian mula terganggu. Tekan beg kuning dan cuba Pro-Dex sebagai sebahagian daripada rutin penjagaan harian anda.